Okay, rolling. Okay, mesti. Okay. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bumakas. Terima kasih banyak Syam Kamarul kerana meluangkan masa bersama dengan kami yang di sini, di studio. Macam mana? So, perjalanan daripada mana tadi? Sebenarnya saya tinggal dekat Puncak Alam. Okay. So actually hari ni cuti kan, so kereta tak banyak sangat. So okay lah. Berapa minit kalau ke sini, ke studio ni? 1 hour lah. 1 hour juga. 1 hour lah. Puncak Alam to KL is always 1 hour lah. Plus minus macam tu lah. Okay, so sekarang mungkin boleh cerita sikit. Kita dah lama tak nampak. Betul. Encik Syam Kamarul di media sosial. Basically media sosial pun dah tak nampak dah. Lepas tu nyanyi pun dah kurang dah. Dah tak ada dah sebenarnya. Dah tak ada dah sebenarnya. Memang tak ada. Memang intentionally tak nak proceed lah. Tak nak proceed lah. Tak nak proceed. So sekarang ni memang aku fokus on career path yang berbeza. Okay. Yes. So sekarang ni bukan lagi dalam industri seni muzik. Sebab pada awalnya pun, masa sebelum start ni pun, I was actually in this field lah, this line lah. So ceritanya bila kita belajar, okay, basically aku sambung medik lah, dekat Jakarta, Indonesia. Oh, berapa lama? 5 tahun lebih? Yeah, 5 years kan? 5 years. So 5 years tu tak ada apa-apa intention pun sebenarnya untuk jump into industry lah sebenarnya. Okay. So it was just like macam sudden, secara tidak sengaja lah. Boleh kata secara tak sengaja. Sebab kalau perasan tahun 2009 itulah tahun Justin Bieber naik tau. Okay. So Justin Bieber naik dengan YouTube. So masa tu kita punya social media was sangat tertumpu kepada YouTube. Betul. So semua orang masukkan yelah cover dan sebagainya semua kat dalam YouTube lah. Talent juga dicari dekat dalam YouTube lah. So aku one of the orang-orang yang awal lah, sibuk lah nak masuk dalam YouTube waktu tu kan. So aku cover. Mula-mula kita start dengan Facebook. So kawan-kawan Facebook waktu tu minta maaf sekarang ni orang kat Facebook kan macam aku cakap toxic sikit lah. Kalau tengok environment dia kan, aku rasa macam sekarang dah Facebook tu tentu bulan 2009 tu dah buat posting kat. Yeah, so aku just upload cover aku dekat Facebook je. Cover Facebook, and then kawan-kawan aku cakap lah, sekarang ni orang dah upload kat YouTube, why not you try pergi YouTube lah. So aku try few cover dekat YouTube. Cover-cover yang paling awal tu yang aku rasa producer pada waktu itu aku yang tarik aku tu discover. So dia call for, yelah jomlah kita try untuk audition. Masa tu aku, yang tu siapa? Bazari. Abang Azari, yes, correct. Abang Azari yang first contact lah. So dia yang bawa jumpa producer waktu tu, Hafiz. Hafiz daripada NAR lah. So basically so kita orang tak ada apa-apa intention sangat. Dia just kata okay, why not kita just datang and then kita just audition saja. So waktu tu aku bawa lagu Talking to the Moon. Okay, Talking to the Moon. Tapi boleh tak kita ke belakang sikit lagi. Time panggil macam mana starting, daripada belajar ke, daripada sekolah ke? So macam mana cara membesar tu? Mungkin boleh cerita sikit. Ya, yang terkena macam mana boleh ni. Macam tiba-tiba boleh menyanyi ni tiba-tiba. Tak ingat lah. Aku rasa lah memori awal aku yang aku menyanyi ialah tahun 1994. Kau tu umur berapa? Waktu tu aku 4 tahun. Aku lahir 1990. Okay. So waktu tu aku 4 tahun. So selama 1994, kalau kau ada ke? Tak macam lagi. Betul macam lagi. Lama tuanya aku. Tak ada. Sebenarnya 1994, 1992, 1995. 90 kalau 90. So aku beza dengan aku dalam 6 tahun. So basically tahun 91, 92 ke 95, 96 macam tu, ialah music scene kita ialah muzik dangdut. Dangdut. Okay, dangdut. So aku rasa aku start first menyanyi is because of lagu dangdut. Okay, lagu Amalinan. So budak 4 tahun nyanyi suka-suka hati je kan. So
aku rasa itu is the spark lah. Aku mula minat kepada muzik. And then aku rasa perjalanan seni aku, bukanlah seni, perjalanan ke arah muzik tu samalah macam budak-budak sekolah yang lain. Kau masuk nasyid. Lepas tu kau menang pertandingan nasyid. Itu sekolah rendah lah. Sekolah agama lah. Maksudnya pagi atau petang sekolah rendah agama, sekolah biasa lah. Terus sekolah kat mana? Sekolah Rendah Agama Jalan F, Kampung Pandan. Yang sekolah kebangsaan? Sekolah Kebangsaan Pandan Jaya. Okay. So aku budak Ampang lah. Budak Ampang. Okay. Budak Ampang, mantap. Okay, so daripada situ lah start nyanyi nasyid. Itu je lah yang aku boleh expose pun. Sebab family circle aku tak ada siapa pun yang expose dalam industri. Tak ada langsung lah. Aku tak ada orang yang macam pakcik aku penyanyi ke, makcik aku menyanyi ke, orang TV ke, apa ke semua. Tak tahu, bakat tu memang datang dari sendirinya lah maksudnya. Mungkin. Tapi aku tahu bapak aku pun menyanyi juga. Cuma dia nyanyi sajalah. Dia bawa kereta, nanti dia akan nyanyi lagu P. Ramlee yang macam tu lah. So aku rasa yang paling dekat maybe bapak aku lah. Tapi if you go further, aku tak jumpa siapa-siapa lagi yang memang officially dekat dalam industri. Ada. Sebab tu aku membesar tu lah. Okay, lepas tu dah sekolah rendah, sekolah menengah. Time sekolah menengah tu? Sekolah menengah, aku Sekolah Menengah Sains Selangor. Oh, dak sains Selangor pula. Rasa macam ada kat sini. Kita punya behind the scene guy or the man kita lah basically dia. So waktu aku Sekolah Menengah Sains Selangor tu aku join team choir lah. Oh, choir. Choir. So sekarang cikgu Fauzila tu dah jadi Dr. Fauzila lah. So basically dia memang sangat bagus lah. So aku banyak belajar vokal dengan Cikgu Fauzila ni. Oh, miss the proper education pasal music ni banyak kat sekolah menengah lah basically. Exposure kat situ. Tapi to be honest aku cakap sebab aku disectionkan dalam bass. So macam bila choir ni kau ada macam bass standard bla 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 kan. So aku dimasukkan dalam bass. Tapi bass 1, bass 2. Bass 2. Bass 2 rendah betul. Bass 2 dia rendah. Bass 1 lah. Bass 1 tinggi sikit. Bass 1 nak ke baritone lah. ke situ lah. Tapi kita orang macam student kan waktu tu kan. So tak berapa nak faham sangat. So bila bass pun not really much of technicality vocal yang kau belajar lah pada waktu tu. Tapi bila kau tengok cikgu tu ajar ke group soprano lah, apa bass tu, semua tu kita boleh grasp. Dan waktu tu juga tahun 2003 hingga 2007. Aku batch Sains Selangor 2007. Waktu tu lah waktu Akademi Fantasia. So bila kau dimolkan dengan teknik vokal dan kau tengok juga bagaimana cikgu Siti Fatimah apa yang cikgu Siti ajar apa semua kita tu learn sikit lah. So aku tak ada orang kata formal education on how to sing, tapi learn piece from by experience piece lah. From experience lah basically. Tak banyak pun waktu belajar. Aku rasa more towards selepas belajar tu. Bila di Indonesia tu yang paling aku rasa. Miss memang masuk sekolah menengah saya tu memang betul-betul nak jadi doktor ke nak jadi penyanyi kan? Dia dua cabang berbeza ni. Waktu tu memang niatnya ialah untuk bukan ke arah seni lah. Bukan ke arah seni. Memang nak fokus media ni just macam hobi lah. Macam hobi so nyanyi. Lah. Sebab kau tahu saya Selangor memang power rugby. Rabi. Budak Rabi ada sini. Memang tu bercerita dah jadi masuk Skansi lah apalah. Tapi saya Selangor ni apart from sukan, dia juga ada art lah. So ada pancaragam, ada choir, adalah benda-benda macam ni juga yang aku pun maybe rezeki aku bukan ke arah rugby lah. Kalau kau tanya budak saya Selangor, ni sekolah sukan lah. Kalau form 1 je kau masuk, kau tak boleh main, bukan tak boleh main sukan lain lah, kau memang akan diajar untuk main rugby lah. So aku yang blur tak tahu rugby, boleh main rugby sebab dekat saya Selangor, tapi tak pakai sekolah macam dia lah. Okay, so sukan main rugby je, tapi tak main macam tu je lah basically, dengan petang-petang tak adalah pergi beriadah sajalah. Okay, lepas tu dah menyanyi. So memang minat nak fokus lepas habis belajar sekolah sains, memang nak go nak belajar medik lah. Macam tu berapa SPM? Terima tengok SPM lah. Man. Kita tanya macam mana result okay tak? So, kita pun rasanya recording ni pun orang baru lepas ambil result SPM.
Okay. Sebelum aku jawab berapa banyak aku dapat. Okay. Tadi aku cerita sikit yang family background aku bukan arah industri apa kan. Tapi aku rasa family background aku more kepada education lah. So I have a very bold figure in my family, which is my uncle lah, Pak Ngah. Pak Ngah ni dia ada klinik. So he is a medical doctor lah. Medical doctor, Dan dia medical doctor yang tahun 1970-an, 80-an, di mana he is the first, I think, Malay doctor yang buka klinik swasta 24 hours di Malaysia. Apa nama klinik itu? Klinik Izaham Sendirian Berhad. Familiar lah. That's my uncle. So dia ada banyak branch gila sekarang ni. So memang we were drawn into his successness lah, kejayaan dia semua kita rasa macam sangat tertarik. So that's why bila aku belajar pun waktu dekat Sains Selangor tu pun untuk decide jadi doktor tu is because of family circle lah. So macam ramai je, especially sebelum my mother kan, cousins yang becoming doctors, anak dia semua jadi doktor. So a lot of my aunties yang ada yang beberapa doktor. So it's tak tahu nak kata satu support yang sangat bagus dalam family. That's why aku rasa bila kat Sains Selangor tu tak adalah kita nak go sangat kepada art. So memang belajar betul-betul, bio, fizik, kimia, kau semua macam tu. And Alhamdulillah lah kita dapat straight A lah. Alhamdulillah. Ini 10 subjek lah Tan. Ya, saya masa kita orang punya zaman tu ialah 10A, dia ada grading A1, A2, A3. Sebelum A plus, B minus apa semua tak ada lah. So I got 7A A1, 3A2. Memang basically memang tak nampak lagi nak ke nyanyi tu tiba-tiba. Ada satu cerita juga masa aku kat Sains Selangor. Masa tu aku form 4 ke aku form 5. Aku ada audition Malaysian Idol. Yang first ke yang second aku tak ingat lah. Masa aku form 4, form 5 macam tu lah. Tu dah boleh masuk tu nak try masuk ke apa? Ya, aku rasa age limit dia 16. So masa aku form 4, form 5 aku eligible lah nak pergi pun. So aku cakap dengan semua kawan aku, aku nak outing hari ni sebab aku nak pergi audition. Tapi tak pergi pun. Sebab aku tak tahu lah, masa tu aku tak ada confident. So dah tu dekat mana dia punya audition tu? Tak silap dekat Times Square. So Sains Selangor, KL, Times Square tak jauh lah. Yelah lah kan nak pergi audition. Tapi tak pergi pun. Padahal aku dah practice kat dalam dorm. Kawan aku dah lagu apa nyanyi? Masa tu lagu Guy Sebastian. Lagu dia yang All I need is you in my life forever. All I need is you every na. Aku lupa lah tadi lagu. Tapi dah lama lah. That was like 15-18 years ago lah. Tapi tak pergi pun. Aku tak pergi. Apa penyebab tiba tak pergi? Satu, aku rasa aku tak confident. Like I said, nobody guide me lah. So aku macam tak tahu. Miss dekat sekolah sains aku tak pernah gilap untuk macam menyanyi solo. Adalah. Aku pemenang pula. Pemenang pertandingan karaoke lagu patriotik. Lagu apa wow? Aku bawa lagu apa? Pahlawanku. Malaysia kita sudah berjaya. Aman, makmur, bahagia. Tapi yelah, lagu tu lagu patriotik lama lah. Kita budak-budak pun kita tak tahu nak nyanyi lagu. Sekarang kalau tengok banyak choice kan untuk nyanyi lagu patriotik. Dan tentu nyanyi solo lah kan. Tapi wakil rumah sukan pula tu. Suddenly tak ada, tiba tak ada keyakinan pula. Tak, aku rasa it's more of aku tak ada orang guide. Sebab yelah, semua family aku pun lebih macam education. Education. Masa dia pun tak convince. Dia macam datang dari diri sendiri macam aku nak graduation. Tapi macam mana So aku tak tahu jalan ni macam mana. Bukan nak jalan nak pergi sana, tapi how the path will be. The process lah. Correct. Aku tak boleh belajar lagi ke? Macam mana aku nak practice nanti? Macam mana aku nak pergi? So a lot of thing yang macam wonders in my mind. Lama-lama aku rasa macam okay lah, tak apalah. So tak pergi lah. Tak pergi. Lepas tu dia habis macam tu. Maksudnya dah habiskan masa dekat sekolah dengan sains tu. Memang tak ada pergi audition mana-mana. Lepas tu next masuk universiti lah. Next aku buat level dekat KTT lah. Waktu tu kita dekat Bandar Instik, KTT, College Teknologi Timur. H2 and then baru fly pergi sepanjang tu pun tak ada nothing.
Tak ada, because I think my A-level program aku second intake waktu tu. So aku dah masuk lambat sikit. So program aku juga waktu tu is a 1 year program. So I had like few months untuk catch up apa semua benda kan. So menyanyi no time lah. Pergi karaoke je lah. Karaoke. Okay. Lepas tu masuk Jakarta, that time lah macam tiba-tiba nak buat YouTube. Jakarta aku bagi tahu music scene dia memang sangat best, sangat besar, dan aku sangat terkejut. So it's not really about the music scene, it's about the music culture. Dia music culture, betul. Dekat Jakarta itself, kawan-kawan aku yang sama umur dengan aku, macam aku baru nak belajar main gitar dan main piano tu di Jakarta. So my ability untuk main gitar tu because digilapkan oleh kawan-kawan aku, dan juga maksudnya ada guide lah dekat sana. Yang bestnya itu memang budak-budak medik tu. Budak-budak medik yang main music basically. Yes. Budak-budak medik yang main music ni, aku tanya dia orang, korang main macam mana? Sebab correct me if I'm wrong lah. Sebab aku rasa kalau kat Malaysia, from my circle lah, kita akan start macam lagu kapak, lagu 90s, 80s kan, untuk start main gitar apa semua. Kawan-kawan aku di Jakarta, dia orang start main gitar dengan jazz. Terus jazz. Terus main jazz. And then diorang punya styling untuk singing, diorang terus R&B pop. And then aku rasa yalah, populasi orang Jakarta banyak bangsa Indonesia memang besar. Bangsa dan agama diorang juga sangat banyak. Variety So kawan-kawan aku yang bukan beragama Islam, yang pergi menyanyi kat church, memang power suara dia. So aku kawan-kawan dengan semua orang. Dan itu yang aku dapat guide, sebab dia orang kawan. Dia orang bukannya macam some mentor yang macam kau buat sini, tak. So dia akan ajar, dia akan influence where to go, cara nak main macam mana. So that is the moment yang aku rasa mungkin lah aku punya skill to improve one step ahead because of my circles dekat Jakarta waktu tu. Indonesian friend lah. So dari situ ada masuk mana-mana pertandingan ke? Banyak gila lah. Banyak gila. Universiti punya universiti sana apa? Universitas So aku daripada Ukrida. So basically shout out to all Ukrida punya alumni. Ukrida ni memang dia punya aktiviti, kalau ada apa-apa keramaian, dia orang akan start pertandingan menyanyi lah apalah. So aku memang ada some vocal group sendiri kat universiti tu. So we are like 2 ke 3 lelaki 3 perempuan. So kawan aku yang seorang 2 perempuan ni lah yang biasa menyanyi kat church, diorang dah biasa dengan harmonization, dengan suara yang bermacam-macam. So bila kita masuk pertandingan, diorang yang guide, dan diorang juga yang compose kau nak pergi ke mana, kau set ambil yang mana. So that is the moment yang aku rasa yang okay lah, maybe my skill was more developed and step ahead di sana lah masa aku belajar. So kat situ lah. So tu perjalanan yang interesting dekat sana. Basically kalau kita dekat belajar dah susah dah, tiba-tiba nak kena menyanyi pula. Sebab my brother is medik juga, belajar medik juga, local dia belajar kat UPM. So macam tak nampak lah dia macam tiba interested dengan benda-benda macam ni. Dia lebih bersukan lah basically. Tapi kalau macam mana lah nak bahagikan masa with all those, aku tak tahu lah. Tapi Alhamdulillah lah, flying colours lah kan, boleh jadi doktor sekarang kan. Alhamdulillah lah, flying colours. Aku serius, aku tak tahu kenapa. Sebab aku rasa kalau aku belajar di Malaysia, mungkin aku stress. Mungkin lah, aku tak tahu. Sebab pengalamannya aku belajar kat sana. So susah-susah aku cakap. Stress pun stress juga. Tapi there's always time lah untuk kau sneak out and try all these new things dalam seni suara. Lepas tu dekat Indonesia tu juga yang kau upload lah dekat Facebook. That time lah kau ni, lepas tu tiba someone notice lah. Ceritanya ialah kita orang ada satu persatuan dekat Malaysia, dekat Jakarta, where they need few students untuk datang ke Malaysia semula untuk bantu satu event besar kat Malaysia, kat Putrajaya waktu tu. Event apa tu? Dia macam event apa tu? Dia community service lah, CSR, event belia something. Aku pun tak berapa lupa. Tapi waktu tu YBKJ still Menteri Sukan. So waktu tu
Tu 2000 berapa tu kalau sukan maybe 2010 macam tu kan 10 macam tu kan. Ya 2010 mungkin. So 2010 kita dipanggil untuk datang. So there was few student datang untuk jadi urus setia dekat booth, bla bla bla. So waktu tu ada satu stage yang sangat besar tau, dekat dengan booth kita. So kita pun tengok je lah performance tu. Dan kebetulan waktu tu yang perform slot Najwa Latif. Okay. So sebelum aku fly kat sana, aku ada buat satu cover. Rasanya lagu Cinta Muka Buku lah kot. Aku tak ingat lagu cover apa. Tapi waktu tengah hari. So sangat panas dan orang tak ramai sangat. So bila Najwa Latif perform situ sangat baru. Dia pun YouTubers yang sangat baru. So orang tak berapa nak eager sangat untuk tengok dia waktu tu. But we know her. So kita dah habis performance. Dia turun. Aku yang datang approach dekat belakang stage. Aku cakap nak ambil gambar boleh tak? So ambil gambar. Cakap nanti hi, saya ada buat you punya cover. Ni saya punya channel. So why not nanti just tengok lah. So fine. Balik Jakarta, she really DM aku dekat dalam YouTube. So dia cakap it was a great macam sampujian lah. Sebab time tu memang basically Najwa Latif ni memang dia dah ada label dia sendiri. Dia dah dengan Abang Zari dah waktu tu. Abang Zari dah tu kan. So start daripada tu aku macam wah, tengok Najwa Latif komen aku punya YouTube tu bla 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 kan. Sampai aku dapat message daripada Abang Zari. Abang Zari kata, "Jom kita pergi audition." And that is when aku diterbangkan semula ke Malaysia. Lepas tu NAR sponsor aku. Tiket flight daripada Jakarta ke KL hanya untuk aku recording. Tu just recording tu lagu sendiri ke ataupun dah ada lagu sendiri ke ataupun masih cover? Tak, dia datang untuk record aku pun untuk audition. Audition lah. So itu yang kita rumah tu. Yes. Sebab dia kata dia macam sebenarnya dia dah dengar ada suara dekat YouTube. Dia rasa dia nak tengok macam mana kalau aku nyanyi live dekat dalam studio. So dia panggil juga balik. So aku datang dengan mak ayah aku waktu tu lah. So to be honest lah kan, coming off from a family yang memang fokus kepada pelajaran kan, my mom and my dad tak berapa berkenan sangat lah pada awalnya untuk aku join benda-benda macam ni. And aku tak tahulah, masa tu macam excited kan, ada orang datang nak ambil audition kan, apa semua kan, jomlah kita pergi je. So my mom and my dad just pergi je lah untuk teman je. After daripada session tu, dia cakap macam ni, sebenarnya kita orang bukanlah nak audition sangat, kita orang memang nak ambil you untuk nak ambil you jadi artis label bawah syarikat tu NAR lah. Yes, bawah NAR. So tu aku dah terbelah bahagi dah. Betul ke? Macam aku nak belajar. Lepas tu belajar lagi lah? Aku belajar. Lepas tu aku baru je masuk. Lepas tu aku scholar lagi. So macam kalau aku sign label tak langgar kontrak ke apa ke, aku dah pelik dah kan. Kita macam ni. Okay lah. Kalau susah, sebab kalau kau sign kontrak, kau kena macam at least 5 lagu kau kena buat dalam masa berapa tahun. Kau kena completekan task tu. Kata macam ni lah, kita test market dulu. Why not you just join a duet dengan Najwa Latif untuk satu lagu baru dia. So kita tengok kalau you boleh pergi, baru kita discuss further. So sebenarnya lagu Sahabat Najwa Latif, Syam Kamarul dan Slick tu it's just a test market untuk Syam Kamarul sahaja. So Syam Kamarul waktu tu pun is a nobody. So keluar pula, and then tiba-tiba mula-mula Najwa Latif dan Syam Kamarul saja. Tapi because behind the arrangement, Najwa dengan Slick dia orang ada buat lagi collab lagu untuk dia. So dia do another collab lah. So jadi 3, Syam Kamarul, Najwa Latif and juga Sahabat lah. I mean Slick waktu tu. So that's the start, the initiate period yang aku masuk ke dalam industri lah. So lagu Sahabat tu basically aku suka lagu tu. Thank you. Tapi itulah lagu tu lagu ciptaan sepenuhnya Najwa Latif lah. Najwa Latif sendiri lah. Dia dengan kakak dia punya. Yalah, sebab memang dia ni kan memang selalu dia buat sendiri pun lagu, kebanyakannya lah lagu tu. So mungkin boleh cerita cabaran lah. Cabaran time sekarang ni dah jadi orang panggil artis label lah basically. That time time tu dah tengah belajar. So memang ke Indonesia ke Malaysia ke Malaysia ke macam mana? Aku terpaksa ulang alik lah. Cabaran dia ialah aku tak ada di Malaysia untuk promote
brand Syam Kamarul ni di bawah NAR. So it's all being boosted by the label themselves lah. So masuk radio apa semua. Aku rasa satu benda yang aku miss lah ialah bila producer aku cakap, Syam, tahu tak, masa kau kat Jakarta banyak gila job masuk, banyak gila orang panggil kau, tapi kau kat sana. So benda tu aku rasa macam kalau aku ada chance, maybe it be better lah untuk kau securekan branding Syam Kamarul masa tu. Tapi waktu tu mungkin bukan rezeki aku. Lagipun aku tengah belajar bla bla, so susah sikit lah. Okay, so lagu Sahabat tengah belajar. So the next song is terus lagu single ke? Lagu single Selama Ku Bernafas tu? Selama Ku Bernafas. Selama Ku Bernafas tu dah habis belajar? Dah habis aku rasa tu tahun 2014. So masa tu aku 4th year. 4 year lah. Tak habis belajar lagi. Aku habis aku grad 2015. Okay, time tu baru tiba-tiba macam nak pilih, aku nak sambung medik ke macam mana? Macam mana dia punya ni? Tak juga, sepanjang aku belajar tak pernah ada macam decision macam should I stop medik and further belajar ataupun macam mana kan. Because bila aku go into the industry, bila start nyanyi dan sebagainya, itulah kita bincang dengan parents kan. So mak aku cakap satu benda je, dia kata whatever that you have started, make sure you finish. So dia memang tak ada niat lah untuk tinggalkan medik lah. So aku dah beritahu dengan producer aku that this is what I'm going to do. So kita just buat nyanyian ni bila aku free lah. So it's flexible lah waktu tu. Lepas tu mungkin bercerita time Houseman. Tadi macam cerita pasal Houseman. So Houseman tu kat Indonesia ke? Houseman kat Malaysia. So 2015 aku grad, aku balik Malaysia. Houseman tentu dengan hanya single Selama Ku Bernafas ke? Betul. Lepas tu masa aku Houseman, aku buat lagi ada show lah, ada few shows ke? Ada few shows, tapi aku tambah lagi single pun juga ada. So Selama Ku Bernafas ada lagu Sejujurnya, ada lagu Hati, ada lagu Sempurna. So there are 3 more song waktu aku Houseman. And then after lagu Sempurna tu tak ada apa-apa dah lah after that. Usually aku just buat show kecil-kecilan sahajalah. Show kecilan. Lepas tu Houseman tu dekat Malaysia, kat mana tu? Kita cerita lah tu mana. Mungkin boleh cerita. Selatan lah aku cakap. Selatan. Ke arah selatan lah. Hospital di selatan negara. Selatan Semenanjung Malaysia. Mungkin boleh cerita. Tadi macam ada benda yang misteri sikit dia nak cerita tadi. Off camera tadi kan. Waktu aku Houseman, kerja kat hospital. Banyak lah cerita tu. Tiba-tiba dia jadi misteri lah. Dia tak adalah misteri. Aku rasa macam it's a pengalaman yang aku boleh share dekat orang lah. Seronok lah juga sebenarnya. Sebab all off posting. Sebab okay lah. So basically aku punya zaman Houseman 2 tahun. So dulu punya Houseman is 1 year. And then there was a period yang dinaikkan kepada 2 tahun. So sekarang aku tak sure, katanya nak turun balik setahun, nak kekalkan 2 tahun, let them decide. But we have to go through 6 posting lah. So posting pertama aku ialah posting surgical. Surgery pembedahan. Aku first poster dan aku sangat-sangat struggle lah waktu tu. Because aku tak biasa dengan sistem Malaysia. Dekat Indonesia memang banyak benda yang kau dah tahu, tapi sistem dia berbeza. So reporting lain, cara kau nak tulis record semua lain, semua kan. Boleh kata dalam 3 bulan pertama aku balik, setiap kali balik Houseman memang aku nangis lah. Bawa kereta just nangis je. Sebab aku macam tak boleh. Stress. So aku bila aku daripada hospital, rumah aku dalam 2-3 minit je sampai. Tapi punyalah aku rasa macam aku nak nangis, nak lepaskan je. Aku bawa kereta pusing-pusing 15-20 minit, baru aku balik rumah, aku tidur. So that was a bit tough lah. Bila dah jadi senior sikit, ada satu masa ni aku rasa lah aku mungkin tak tahu lah, penat ataupun kena gangguan. Aku tak boleh nak bezakan. Tapi kejadian tu waktu malam lah. Dekat betul tu memang kat hospital? Waktu kat hospital. PEDS is ward kanak-kanak. So ward kanak-kanak ni dia ada general lah, ward biasa. Ada yang macam kena intensive care sikit lah. So kita panggil
ICU PITS lah. Okay. So basically tak banyak pun kata kat situ. So budak-budak kat situ semua memang sangat critical lah basically. But there were 2 isolation room pada ketika itulah. So this isolation room, aku pula masa tu memang dirotatekan dekat kawasan PITS ICU lah, PICU tu. Nobody told me that kau jangan tidur dekat dalam bilik isolation. Nobody told me. So waktu tu dah malam, and then agak bertenang, patient pun a bit more stable. So aku rasa mungkin aku boleh gunakan waktu ni untuk aku just refresh sikit lah. So aku masuk kat one of the isolation room, dan aku tidur situ. Tidur tak lama pun, sebab it's just like macam kau tahu lah, hospital akan bunyi tit-tit. So kau tak boleh nak tidur sangat pun. Kau just baring just untuk rehat sekejap. Aku tutup lampu. Tapi dalam ward tu memang ada budak ke tak ada? Memang tak ada langsung kosong? Di ICU tu dia ada beberapa katil kat luar tu, and then ada satu ruang tu yang memang satu bilik kosong, yang kau akan, dia akan letak patient yang kena isolate lah. Mungkin sebab dia tak nak apa-apa kuman tu merebak keluar ke tempat lain lah. So bilik tu it's secured, macam a single bedded room lah. So patient sepatutnya seorang kat dalam tu, tapi malam tu tak ada patient kat dalam isolation. So aku tidur kat katil tu. So what happened is that bila aku nak tidur ni, tiba-tiba aku rasa macam ada satu tangan kecil, macam dia macam tapak tangan, tapi dia saiz kecil. Dia goyangkan kaki aku, lutut aku. Dia goyangkan macam tu tau. Tinggi katil tu basically tinggi lah. Katil hospital lah. Hospital katil hospital kan. So katil ICU yang boleh naik turun kan. So aku just baring situ, and then suddenly dia just macam ada benda macam tekap dan kat lutut aku, dan dia goyangkan macam tu. So aku macam terjaga sekejap. Tak apalah, sebab aku dah penat gila. Aku just nak tidur je. Aku just nak rehat je. Just about to fall to sleep. That time orang pukul apa ke? 3 pagi dah tu. 3 pagi. Aku baru settle semua. Patient aku semua dah okay dah. So aku rasa macam okay lah, boleh lah guna masa sikit. Second time dia goyang sikit lagi dekat aku punya lutut lah. So aku macam malangnya aku nak layan, sebab aku nak tidur, aku dah penat sangat. Tapi kali ketiga aku rasa sangat clear dan aku tak mengantuk. Aku just pejam mata saja. Sebab ada orang kata bila kau dah about to fall to sleep, sometimes you can hallucinate. That's quite, adalah dia punya pathophysiology dekat belakang tu. Tapi pada waktu ketika itu aku tak pun nak tertidur pun tak ada. Aku memang just tutup mata because just nak rest lah. Just close your eyes saja. But it was very very clear that this time the very small hand dia grab kat sini, dekat siku, dan dia goyang lebih kuat daripada biasa. So dia pak macam tu. So aku terbangun. Tapi rasanya pegang cengkaman tu macam budak lah. Dia macam palm, tapak tangan, tapi dia sangat kecil lah. Cuma dia goyang tu memang kuat lah basically. Kuat. Dia bukan yang tangan budak 5 tahun 7 tahun tau. Dia lebih kecil, mungkin 1 atau 2 tahun punya tangan kecil, macam very small macam tu. Sebab dia cengkam dan dia goyang kuat lah. So aku terbangun dan aku keluar je lah, sebab aku dah cuak dah apa hal ni kan. Esoknya aku cerita lah dengan kakak cakap, semalam macam kena kacau dengan hantu. Kau tidur kat mana? Dalam bilik ni. Siapa suruh tidur dalam bilik tu? Sebab selama ni semua orang tahu dalam bilik tu memang ada. Bilik tu specific room saja. Dia kata bukan staff je, kadang-kadang family patient pun ada yang kena kacau juga dalam bilik tu juga. Bila patient ada lah. Walaupun ada patient tentu. Family ini ada orang cerita, aku tak tahu tak lah. Tapi dia cerita. So basically bila ada patient, ada family member mengadu lah, kata kena gangguan. Sampai ada yang request macam tak nak duduk dalam isolation ni. Sampai ada yang request terpaksa panggil lah siapa-siapa orang yang bijak dalam membaca ni untuk lindungi sedikit. So just nak bagi tahu yang sebenarnya bilik tu, bila aku bangun pagi tu baru aku realize sebenarnya bilik tu di bawah, tingkat bawahnya itu ialah betul-betul bilik mayat. Aku tak tahu ada connection ke tak. Tapi dalam bilik tu tak pernah ada tragedi apa-apa lah. Tak ada orang cerita lah. Tak ada back story on what happened dekat dalam isolation room. Lepas aku kena tu baru semua orang cerita lah kat aku. Sebelum ni orang ni kena macam ni, sebelum ni patient yang kena macam ni. So well, kita hidup dalam dunia yang berkongsi kan. Yalah, betul lah. So apa-apa pun
atas niat lah. So aku rasa mungkin aku kacau tempat dia tidur lah kot. Dia nak tidur situ, mungkin aku tak tahu. So dia suruh aku tidur tempat lain. Dia kejut-kejut aku tak bangun. Dia cengkam aku punya ni. Dia koyak. Syaikat anda perlukan solusi media? Boleh. Apa jua bajet anda? Jika anda kami realisasikan. Okay, so okay, time tu dah Osman lah. Maksudnya habis Osman tu basically specialist dekat dalam apa? Bidang apa yang minat dalam apa medik sebenarnya? Kalau ikutkan lah, memang basically mungkin nak ambil specialist ke apa ke? Ya. Kalau medik kan banyak kan macam-macam. Betul. Aku sejak daripada aku dekat Jakarta, bila masuk tahun keberapa aku lupa, tapi aku belajar pasal mental health. Okay. So psychiatry lah basically. So right. mula-mula belajar macam faham tak faham, tapi bila pergi ke site, ke hospital untuk visiting tu, and then jumpa patient psychiatry, kat situ aku dah start rasa macam aku memang nak sangat jadi psychiatry. Sampaikan waktu aku dekat hospital, masa houseman on the 6th posting, kau boleh pilih 3 lah. Sama ada kau nak pergi ke klinik kesihatan, as a rotation, atau kau boleh masuk NS, atau kau boleh masuk masuk NS, klinik kesihatan, kecemasan, atau psychiatry. I was put in kecemasan. Aku sanggup pergi naik atas balik, jumpa timbalan pengarah waktu tu. Aku cakap dengan dia, aku memang nak psychiatry, memang this is my path, memang aku nak pergi ke psychiatry. So aku cakap dengan dia, aku dah plan nak pergi ambil paper ni dan sebagainya kan. So fight lah dengan timbalan pengarah. And timbalan pengarah terpaksa dia macam okay lah, maybe budak ni enthusiast sangat kan, kita bagi je lah kan. So aku masuk lah posting psychiatry. Even after aku habis houseman, kau akan, kita panggil floating MO lah. Floating MO ni ialah macam kau medical officer tapi kau tak dapat penempatan lagi. So kau akan ditempatkan di mana-mana department sebagai floating MO. So bila-bila masa kau akan boleh dipanggil semula lah untuk pergi. So masa floating MO tu, diorang tempatkan aku kat ED sekali lagi. Sekali lagi aku pergi jumpa timbalan pengarah tu. Aku cakap dengan dia, no, you know kan, and this is my blah 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 blah. Aku nak pergi buat psychiatry juga. So dia kata tak boleh sebab tak cukup orang kat ED. Unless you tukar suka sama suka. Psychiatry tu dah ramai sangat orang ke? Macam mana ke? Psychiatry dia ada kota lah. Dia ada kota lah. But basically ED perlukan lebih ramai doktor obviously lah waktu tu. Tapi aku memang sangat tak minat, sebab aku minat ke arah psychiatry kan. So aku find a solution. Ada seorang kawan aku yang nak pergi ED tapi dapat psychiatry. So swap lah. So bila swap tu baru dia kata swap lah. Even bila aku dah habis floating tu, aku pergi dekat hospital. Masa ni dah jadi MO yang bukan houseman lah, MO betul. Kat hospital tu pun dia masukkan aku kat ONG sebenarnya. Pun aku betul-betul aku fight. Aku cakap this is blah blah blah, aku nak masuk juga psychiatry kan. Dapat jugalah psychiatry. Tapi itulah bukan rezeki kan. So at the end of the day, macam ni ada orang cakap kadang-kadang apa benda yang kau nak sangat ni tak dapat lah. Susah sikit nak dapat. Mungkin tak berapa baik untuk engkau lah. It's not good for you lah. Aku tak tahu lah, ayat dia lebih kurang macam kadang-kadang benda yang kau nak sangat ni tak berapa, mungkin tak sesuai untuk kau. Kadang-kadang benda yang kau tak suka ni, itulah yang terbaik untuk kau. So bila aku nak sangat psychiatry, aku apparently ini soal rezeki lah mungkin kan. Apparently aku jumpa orang-orang yang berbeza dengan orang-orang. Macam nak cerita aku rasa macam tak berapa selesa sangat nak cerita. Tapi boleh ke cerita? Boleh cerita. Okay, itu sini itu kita memang nak merungkai siapakah di sebalik Syangka baru. Selama ni aku jumpa orang-orang yang sangat baik lah, guide aku masa aku houseman, floating, bla 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 bla. Tapi bila aku jadi MO yang sebenar, dan circle aku tu berbeza sebab it's a different hospital. So kita nampak yang bahawa tak semua orang seperti apa yang kita harapkan.
saya harap tidak menyinggung perasaan lah sebab saya rasa banyak orang di tempat baru tersebut juga bagi guide, tapi ada juga beberapa orang yang ini pendapat saya lah, mungkin tidak betul. I would say a dream crusher. Crush your dream. So dia tak begitu supportive mungkin. So basically ni tempat kerja yang berbeza lah basically tempat kerja berbeza, tapi dalam satu hospital yang sama, department yang berbeza. Hospital yang lain, department yang sama. Sebelum ni I jumpa orang-orang yang sangat supportive kan. Tapi bila kat satu tempat pula, yelah, work culture berbeza, environment berbeza, so kita tak boleh expect. Dekat selatan lagi lah. Kita dah beralih ke Lembah Kelang. Lembah Kelang. Tak nak cakap tak berani nak cakap sebenarnya. Tak perlu pun sih. Itulah, tapi kita beritahu yang dia dekat Lembah Kelang. Tapi itulah situasi tersebut mungkin hanya saya sajalah. Ada orang cakap saya punya mental tak resilient. Resilient ni tak tahan kuat. Kan? Bila ada beberapa tekanan sikit je, kita rasa yelah, bukan kata patah hati, tapi macam rasa a bit down, kan. Tapi saya tak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tapi saya perceive keadaan tersebut sebagai kenapa orang-orang ni lah yang sepatutnya saya look forward untuk jadi seperti. Yelah, sebab mereka senior diorang dah lama kat situ apa semua kan. Dan saya pada waktu itu bukannya houseman, saya seorang MO. Saya MO kan. So saya terasa, tapi saya nampak memang doctors struggle during that time transition from houseman ke MO. Because tak tahu I think you guys really respect to doctors lah, because korang macam mana, how do you guys survive How do I survive kalau kau suruh aku datang balik di houseman ataupun buat MO balik semula, mungkin aku tak nak buat lagi. Aku tak tahu macam mana kekuatan, tapi waktu tu memang masing-masing tahu bahawa diri masing-masing ni vulnerable, dan you kadang-kadang akan di push aside. Not only doctors lah, any career pun, you akan jumpa orang yang begitu. You masuklah dalam profession, ada je orang-orang yang macam tu, yang suka push your limit to the edge, sampai kau rasa macam sangat stressful dan tertekan. Dan mungkin nasib aku tak bernasib baik. Mungkin orang kata juga aku tak begitu resilient dari segi mental health. That the impian, my dream of becoming a psychiatrist, aku terpaksa lepaskan. Dan aku tak jadi psychiatrist. Aku tak even ambil paper-paper yang aku duk fight dengan timbalan pengarah aku dulu-dulu tu. Because of the environment, and mungkin lah aku jumpa circle yang bagi aku tak friendly lah. Mungkin aku saja. Kadang-kadang mungkin kawan-kawan aku rasa okey je, aku tak tahu. Tapi just aku saja. So dulu aku sangat tak suka tau buat benda-benda yang administratif ni. So sekarang aku dah kerja dekat ibu pejabat Kementerian Kesihatan. Like for many years. So basically no psychiatrist, no just an administration lah basically. Administration kita lebih kepada policy maker, planning, kepada development of the blueprint. So kau plan ahead, kau kena align dengan whatever direction that has been set by WHO, by kau punya YB minister. So benda-benda tu lebih luas dan lebih banyak kerja sebenarnya, yang pada waktu aku houseman MO aku tak suka buat benda tu. Tapi bila aku masuk dan aku mula belajar, aku datang minat benda tu. That's why aku rasa macam it is so powerful, sangat bermakna. Kalimat yang kata benda yang kau sangat suka kadang-kadang tak sesuai untuk kau, tapi benda yang kau tak suka itulah yang baik untuk kau. So memang belajar. Macam mana boleh tiba-tiba masuk dalam administration tu lah? Memang kita ada boleh pilih, boleh maksudnya kalau ada kekosongan kita boleh ada interest lah nak pergi ke situ. Admin side memang that is one of the medical punya kerja lah. Even dalam masa medical student pun kita diajar bahawa untuk manage kesihatan masyarakat, kita untuk manage macam mana dalam hala tuju, mungkin berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan kesihatan, kau kena tahu. So benda-benda tu memang ada dalam study dulu. Tapi bila masuk hospital, benda-benda tu tak adalah. Benda tak guna lah. So kita banyak hands on. Bukanlah tak guna, cuma dia lebih menyeluruh bila di ibu pejabat tu lah.
So benda-benda macam tu banyak orang kerja kat ibu pejabat tu yang akan look into this thing lah. Hospital usually clinical lah. So mungkin boleh cerita apa sekarang ni Syam ni adalah doktor di apa art ni maksudnya bahagian seni muzik lah. How do you see yourself now actually? Aku nampak diri aku sebagai doktor lah. Doktor lah, not kalau ni sekarang ni mungkin dah tak, sebab ada satu artikel tu mengatakan macam Syam Kamaru kembali aktif tu adalah that time tu masih belajar ke ataupun dah jadi dah habis dah? Aku rasa artikel tu waktu aku nak releasekan single ketiga. Waktu tu aku baru habis Houseman. Baru Houseman lah. Baru habis so basically memang dah masuk administration, memang okay, no more. The music ni memang dah tak ada langsung lah. Memang tak berminat ke apa? Tak juga. It's just aku limitkan lah. Aku tak go full throttle untuk benda-benda macam ni. Sebab aku rasa minat aku lebih ke arah benda-benda ni lah. Cuma tu lah, kalau korang perasan kan, dulu Syam Kamaru ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Facebook fan page. Okay. Sekarang macam tak ada? Aku delete semua. Because of? Aku delete semua sebab aku sangat frust waktu aku tak dapat proceed psychiatry. Orang kata impulsif lah. Impulsif ni macam kau terburu-buru lah. Kau buat benda macam kau tak fikir sangat. Tapi tak boleh cari apa-apa regarding Syam Kamaru. Kau tulis je kat YouTube sekarang Syam Kamaru cover, kau akan jumpa satu cover yang kawan aku upload kat channel dia. Bukan channel aku, semua aku delete. Dia bukan hide tau. Mula aku macam fikir nak hide, tapi no, aku delete. Sebab aku sangat marah waktu tu. Aku sangat marah. Aku rasa macam, weh, ini ialah impian aku, ini ialah what I want to be, this is what I have been path all this while. Tapi at the end of the day, aku terpaksa tendangkan impian aku ni. Dan aku tak tahu nak buat apa waktu tu. Aku rasa sangat frust. Dan at the end of the day, aku tak tahulah kenapa decision aku maybe tak begitu matang sangat. Mungkin. Tapi bila aku delete semua, aku rasa relief. Aku tulis dekat aku punya Instagram. Macam ni, this is last posting. Within few weeks, aku akan delete untuk fokuskan kepada kerjaya dan family aku. Aku delete. Aku punya Facebook personal aku, aku cakap aku akan delete semua kawan-kawan aku. Aku akan tinggalkan yang mana saja aku percaya. Aku delete semua. Nampak macam selfish kan? Tapi maybe macam ni apa rakan-rakan mungkin even the media is lah. Media aku tak sure sebab waktu tu aku tak begitu menonjol di media platform. Aku lebih kepada rakan-rakan lah. Of course they are very sad sebab macam diorang tahu yang aku akan unfriend diorang. Tapi it's not that unfriend. Aku just smallkan circle aku supaya aku rasa. Kalau kawan yang dalam label apa semua macam Najati, all the ni lah, just keep their numbers lah. Diorang they know, ceritalah kat diorang basically. They know what's happening to you. Semua tahu. Aku cerita pun tak ada pula macam tanya macam mana tak nanya. Aku rasa diorang bertanya, cuma they cannot reach me out sebab tak ada contact dah waktu tu. So aku okay lah, it's not really a good thing kan kalau fikirkan balik. Cuma aku rasa kecilkan circle tu buat aku lebih bahagia. Yelah, betul. So aku ada banyak-banyak circle, tapi circle-circle yang lain tu I don't know, tak membantu aku untuk lebih bahagia, dan aku just kecilkan je lah. Okay. So benda ni yang rasa Syam lebih tenang lah basically. Ya, dan aku boleh buat kerja aku yang sekarang ni dengan lebih fokus. So aku would say that aku nampak lah ada progress daripada mula-mula aku masuk administratif ibu pejabat sampai sekarang. Dah berapa tahun aku di situ, nampak progress dari segi skills. Berapa tahun dah tu? Tahun ni boleh cakap ke? Tak, berapa tahun dah dekat situ basically? Bekerja sebagai after basically masuk dalam bidang administratif tu. Policy making. Policy making pun sudah. How many years? Regulatory enforcement semua ni kan. Since 2019.
So about 6 years, aku pun terkapai-kapai waktu 2019 tu. Tapi yelah, sebab tiba-tiba next year tu COVID. Tapi banyak gila benda yang aku belajar waktu tu. So aku appreciate sangat lah. So and people are very supportive. So aku rasa sangat seronok lah. So okay lah. Tapi sebab kita dah macam tiba terselip lah COVID. So aku macam tak interested during that time. Oh, okay. What's happening actually? Mungkin lah masa aku faham lah, kita ada pandemik, sebenarnya kita kena tutup semua. So how you guys do the policy making to make sure Malaysian, orang-orang kat Malaysia ni tak rasa takut? Nak skip soalan tu boleh tak? Sebab aku rasa okay, general lah sebab tak adalah, sebab sekarang ni sebab aku teringat pula yang baru-baru ni yang pasal kes Dr. Roland tu, kan, tiba-tiba dia menang kisah. Aku tak faham sangat apa yang menyebabkan dia lah. Sebab yang aku faham pasal Dr. Roland ni is kalau dia takut lah sebab tiba-tiba tanya pasal the policy making. So aku macam tiba-tiba tertanya-tanya kan. Sebab okay lah, maybe aku bukan orang yang correct untuk ditanyakan. Betul lah. Betul lah. So mungkin basically pendapat kau and what's happening lah. So far Malaysia berdepan dengan benda yang baru pada waktu itu. So I think the policy maker yang related to kesihatan awam pada itu have done a really good job lah. Okay. Yalah, benda baru, kalau ada hiccups here and there, of course ada mitigation, adalah planning mereka. So aku rasa kita bergerak ke arah yang direction yang betul lah basically. That's very general lah, aku boleh beritahu. Resip tu lo. Apa dia? Resip tu. Resip kan. Dia macam okay lah. diplomatic sikit aku. Diplomatic sangat. Okay, tak apa. Kita just tak adalah, sebab aku just tanya. Kita tukar soalan kepada Syam Kamarul boleh tak? Janganlah pasal KKM mana-mana. Okay. Alright, tak apalah, kita tak tanya lebih lah pasal tu kan. Sebab yelah, mungkin benda tu dah macam dah melibatkan kerja lah. Mungkin kena next session aku cerita pasal KKM je. Jangan panggil bawah saya lah. Saya tak boleh cakap tentang hal itu. Sorry. Tak apa. Okay, so kita dah tahu yang Syahrul start belajar, lepas tu jadi doktor, lepas tu tiba nak further psychiatrist, tak percaya pula. Tiba macam masuk administration. So waktu do all those things yang administration, behind the scene lah, bukan frontliners lah kan, basically. Tak ada terfikir macam mungkin boleh kot aku buat balik cover ke, menyanyi kat mana-mana ke, kalau ada orang panggil ke. So macam mana? Ada ke? Kalau kecil-kecilan memang aku pergilah. Actually aku terima juga beberapa, and I filter lah. Ada beberapa yang aku rasa mungkin kalau event tu terlalu besar, aku tak confident seperti dulu. Likewise, maybe because aku tak begitu banyak guidance dari segi macam mana nak go for this, macam mana nak cakap lah. Di sini sebenarnya aku tak ada panduan yang jelas macam mana kau nak bawa nama Syam Kamarul tu naik ke atas. The only reference yang aku ada ialah Najwa Latif je. Sebab Najwa Latif waktu tu, Najwa Latif obviously lagi muda daripada aku. Dan waktu dia naik dia beza aku setahun je. Waktu dia naik tu kalau kau perasan dulu ada cerita pasal sedikit kontroversi tentang kisah keluarga dia dan sebagainya. Ya, betul. So aku belajar macam mana nak bercakap dengan media through dia. Bukannya dia Abang Syam jawab macam ni tak. So dia just jawab, dan kau dengar cara jawapan dia, kau tahu macam mana, apa yang behind dia punya thoughts lah untuk keluarkan dia punya jawapan tu. So kalau aku jawab, mungkin lah kalau aku macam jawab je lah apa aku nak jawab kan. Tapi dia sangat berhati-hati dan dia sangat bagus lah untuk represent diri dia. So the only guide yang aku ada pada waktu itu adalah Najwa Latif lah. Tapi aku tak adalah boleh gunakan hanya dia saja untuk bawa Syam Kamarul punya branding ke tahap yang seterusnya. So to answer your question tadi, probably sekarang ni kalau dekat
administratif, kalau aku ada apa-apa jemputan aku akan pergi, tapi I would filter lah yang mana yang aku rasa aku boleh bawa diri, then aku akan proceed. Ada je jemputan nyanyian here and there, tapi yang mana yang aku boleh aku bawa. Okay. Mungkin kita tadi kat mana dah? Basically kita dah cerita pasal Shankar Marut itself lah, menyanyi, lepas tu doktor. So mungkin bagi nasihat sikit kot. Nasihat kepada siapa yang aku bagi nasihat. Aku bagi nasihat lah kan. Sebab yelah, for me lah, in my opinion lah, siapa yang belajar doktor ni, dia someone yang tahap kecekalan dia sangat tinggi Macam mana you guys can belajar dalam keadaan yang pressure. Macam aku sendiri, aku ada pressure aku okay, tapi belajar dalam keadaan pressure tu aku tak boleh. Faham. Nasihat lah kan, actually kepada adik-adik yang tengah buat medik, yang rasa ada talent, especially maybe dalam seni suara ataupun apa, so just talent, and just go for it lah, because at the end of the day, kalau tak try you never know. Memang susah untuk bagikan masa. Aku pun ulang alik Jakarta KL waktu tu pun banyak benda, so ada banyak halangan, tapi come on lah, you are still 20s tahu waktu tu. 20, aku waktu tu 20 to 25 years old lah kan. So kau sangat banyak energy dan kau banyak boleh explore banyak benda lah. This is the period yang opportunity yang kau ada je. Cuma kena ingat, sebab kalau priority kau sama macam aku, which is kau memang nak fokuskan untuk jadi doktor, jangan abaikan benda tu lah. If you have to study lah. If you have to buka buku, 10 exam apa semua, be focus lah on that. Tapi bila you free, jangan sibuk study sangat. So life, bukan work life lah, study life balance tu kena ada. For me it's very easy, because aku malam memang tak belajar sangat. So aku basically kau gifted lah. Bukan tak tahulah, aku rasa macam okay lah, orang kata medik susah kan, ke need to understand je sebenarnya. Aku rasa macam for me sebenarnya medik tak susah sangat. Just macam kau kena rajin baca dan kau kena faham. Itu je. So macam ada orang dia tak nak baca, ada orang bila dia baca dia tak faham. So dia kena baca lagi. So macam nampak medik ni membaca saja. Tapi sebenarnya kau kena baca. Kalau kau tak faham, kau kena cari orang untuk explain bagi kau faham. Dapat konsep faham tu, memang kau sampai bila-bila kau ingat benda tu. So that's for me lah. So cara aku belajar is like that lah. Kadang-kadang dengar lecture aku tak faham sangat apa benda yang dia cakap, tapi balik rumah kau have some discussion dengan kawan kau apa semua, and then kawan kau explain kawan kau balik apa semua, dah dapat konsep tu, and then kau boleh ingat lah benda tu. So basically that's the thing lah. So bila kau dah dapat all this information, kau akan ada banyak free time, sebab even kau pergi karaoke lepas tu pun kau boleh ingat benda yang kau faham juga. It's not like macam yang kau kena hafal buta-buta, so kau tak faham apa sebenarnya. Macam tu lah cerita dia. Nasihat pada adik-adik, just go for it lah. You can go. So dalam masa 2-3 tahun ni ada planning to be back ke, ataupun just tak apalah ke, ada buat ada kompos lagu? Banyak. Aku aku ni adalah orang yang kalau ada apa-apa yang terjadi, kalau macam perasaan aku ni, aku tak pandai keluarkan melalui kata-kata. Kadang-kadang bila macam sakit hati kan, nak cakap aku sakit hati, itu je lah aku boleh cakap. Tapi ada lagu yang berkaitan kat hospital tiba yang macam pasal perspektif orang ke, kau lakarkan ataupun kau komposkan di dalam lagu? Entahlah, sebab perspektif orang apa semua tu dia tidak menyentuh perasaan aku sangat, dia tak kacau jiwa aku. So aku banyak tulis bila aku rasa jiwa kacau. So bila jiwa kacau ni kau tak boleh nak cakap. So usually aku akan write and turn it into story, into music lah. So macam lagu Hati tu, lagu tu sebenarnya tak adalah letup-letup pun tapi boleh lah dapat jadi OST drama-drama kat TV sikit kan. Selama aku menapa OST juga kan. Tapi selama menapa suka aku tulis lah. Hati tu aku tulis. Hati tu aku tulis. Cuma kesilapan aku ialah aku tak, bila aku tulis aku tak nak terlalu obvious. So bila orang baca lirik tu pun orang tak faham juga. Tapi sebenarnya cerita Hati ni sama je macam cerita
rumah apa yang Mana? Indonesia yang Fabi Aisyah Payung Teduh tu. Rumah singgah. Rumah singgah. Ya. So cerita dia ialah ni cerita dulu lah. Aku punya ex tu bila kita orang dah separate. Okay. Boleh cerita ke benda ni? Aku boleh cerita ke benda ni? Basically lagu hati tu for her lah. Not for her, it's what you feel to her lah. What I feel, perasaan aku bila apa yang dia buat kat aku waktu tu. Okay. So rumah singgah ni cerita dia cepat. Okay, dia cerita pasal bila kau susah, kau datang dekat aku, tapi at the end of the day kau suka orang lain je sebenarnya. So lagu hati tu sebenarnya dia macam ni tau, macam bila ada masalah dengan dia punya boyfriend baru lah. So dia akan datang kat aku untuk dapatkan comfort. Sebab masa aku bersama dengan dia dulu tu memang aku bagi comfort lah. That's usual lah. Tapi bila kita dah tak ada apa-apa ni, so you have some problem in your relationship, aku find out macam kadang-kadang dia datang untuk dapatkan comfort, tapi bila dia dah okay, dia akan belah balik kepada orang tu lah. So hati is actually tells about that story. So dia jadi yang biar aku menjaga hatimu, kena hanya ku yang mengerti dirimu, sampai nanti bila telah terubati kembali engkau padanya. Dalam video klip pun tak jelaskan apa maksud, sebab dalam video klip Syam Kamarul mati. Betul. So macam aku sedaya upaya tak nak bagi orang nampak sangat. Tapi bila lagu tu release, aku rasa perasaan aku release. So aku tak terbeban dengan jiwa kacau tu. So aku rasa macam dah settle lah. Ya. Nice lah. Ada nak tiba nak buat lagu balik ke? Buat lagu basically nak publish lah basically. Sebab kata tadi banyak kompos lagu kan? Tak ada. Tapi itulah untuk sekarang ni maybe tak ada kesesuaian untuk Syam Kamarul rebrand lagi lah. Nama-nama sekarang dah besar-besar kita kan. So macam nak, siapalah Syam Kamarul untuk berlawan dengan atau bersaing dengan orang-orang seperti boleh itu. Boleh kot, just start balik lah. Just start the YouTube channel kembali. Hai, what's up guys? Nak masak apa? Boleh lah kot. Tapi itulah, tengoklah keadaan. Sebab sekarang ni kita dah fasa yang berbeza. Dah ada rumah tangga, anak pun dah nak start besar, banyak komitmen kan. Boleh try lah. Because wife aku pun cakap, I think you should try back again. Yalah, just give it a try. Bukanlah nak kejarkan populariti tu. Just that for yourself yang macam minat kan. Macam aku sendiri pun macam minat this kind of line media. Sebab aku basically not media line pun, basically belajar benda lain, belajar engineering masuk media line. So macam tu lah. So why not just maybe aku kena just an hobby pun boleh kot. Maybe kena kau team dengan korang kot. Sebab sebab dulu aku tahu macam mana nak upload dekat YouTube. So sekarang orang main TikTok, orang main live. Aku tak tahu benda tu. Dan wife aku cakap, apa kata daripada kau pergi cari part time kerja hari Sabtu Ahad kan, tengok kat klinik swasta apa sebagainya, apa kata kau buat live TikTok, kau nyanyi. Betul, boleh juga. Tapi itulah, aku tak pandai. Nak set up kat sini tak masalah. Kita boleh. Thank you. Kita boleh. Kita ada kepakaran kita kat sini lah. InsyaAllah boleh tengok macam mana. Okay, mungkin tak ada last question, mungkin second last question lah. Kalau Syam Kamarul tengok balik reflect yourself lah, maybe during dengan label, what do you want to dengan maksudnya sekarang ni kan, when you see yourself during basically dengan Najwa Latif, so menyanyi dan sebagainya, apakah nasihat yang nak diberikan kepada Syam Kamarul during that time? I would say you have a very great potential. If you could ever explore more on how to let your name and your branding to be more sustained, then it'd be a very good it could be a very good chance, a very good future decision untuk
you lebih bertahan. Sebab saya rasa bukanlah kata ralat sebenarnya. Saya rasa maybe rezeki juga kan. Rezeki saya tak sampai seperti kawan-kawan saya yang lain. Tapi salah satu faktor ni ialah maybe saya, macam saya cakap tadi lah, saya tak ada guidance yang banyak. Saya rasa zaman sekarang sangat best sebab you tanya di ChatGPT bagi semua decision ataupun opinion apa yang you boleh buat, you boleh consider nak buat apa. So maybe kalau saya nak menasihatkan Syam Kamarul yang dulu, saya akan cakap dekat dia, rajin-rajin cari bagaimana cara lain untuk sustain dan untuk make sure that you have the correct decision lah. It's not that I've made a bad decision pun. Cuma kalau kita boleh explore further, better, mungkin outcome dia lebih better. Okay, nice. Okay, boleh bagi diplomatic lagi ke? Okay, boleh bagi top 3 mungkin Malaysian artist, idol ke, mungkin dalam lain menyanyi lah. Top 3 local dulu lah. Kita try dengan local dulu. Top 3 yang minati. Mungkin kalau pergi karaoke menyanyi lagu dia lah. Tak pun memang minat personality dia ke, macam mana? Top 3. Ya, top 3 Nombor 3 lah. Nombor 3 dulu lah. Saya sebenarnya bila orang cakap ni, saya actually apakah list artis yang saya nak berduet, yang mungkin saya tak dapat duet lah sekarang ni kan. Nombor 3 saya nak cuba try duet dengan Sheila Hamzah. Okay, stop. Why Sheila Hamzah? Saya minat dia sebenarnya. Kita sama umur. Ya. Lama. Maksudnya saya dan Sheila Hamzah sama umur lah. Saya jumpa Sheila Hamzah masa saya form 3. Okay, that time waktu tu dia ada acara sukan dekat depan Sekolah Menengah Sains Selangor tu. Dia lari. Dia lari? Dia lari lah. Dia acara sukan sekolah dia. So dia lari lah. Dia lari situ. Sheila Hamzah. Minat kat dia. Tadi tu. Sekolah mana kata tu? Tak sure dia sekolah mana. Tapi Tasik depan tu kan ada orang buat larian tu kan. So sekolah dia pun buat larian kat situ lah. Sheila Hamzah. Betul ke tak betul Sheila Hamzah? Saya tak tahu sebenarnya Sheila Hamzah. Ada tak you lari kat Taman Tasik Permaisuri tu? Kalau ada dan betul lah. So I think yalah. So Sheila Hamzah would be one of the artis yang saya nak collab. Nombor 2 saya rasa is very recent. Sebenarnya saya dah discover dia lama, tapi nama dia mula menyelah sekarang lah. Nadira Zaini lah. Nadira Zaini. Okay, yang mana Nadira Zaini mana ni? Tergamanya kau bertanya di mana dia sudah lama kan basically? Lama dah. 2014 ke? Yalah. 2014 mean saya belum habis belum habis medical school lagi. Tak silap saya lah. Sebab dia pun tiba-tiba sekarang baru dia ni, sebab dia pun dengan siapa? Siapa? Yang Saini betul. So nombor 1 ni semua perempuan je ni. Sebab rakan macam nak berduet kan. Berduet kena perempuan, tak ada lelaki lah. Mungkin tu ya, betul tiba rapper, tiba nak ada lagu yang tiba ada rap ke, tiba macam slick ke apa. Saya rasa suka je, cuma saya tak rasa nak berduet lah dengan artis lelaki yang lain lah. Tapi kalau you tanya saya nombor 1, saya rasa semua orang tak suka jawapan ni. Sebab semua orang kata klise. Datuk Seri lah, Siti Nurhaliza. So saya ada pernah tahu satu interview kat Brunei waktu tu. Dia tanya kalau nak duet dengan siapa. Cakap saya nak duet dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tukar jawapan. Sebab tak best, nak nama lain. So I guess kalau you tanya nama lain lah, nama lain selain daripada Siti Nurhaliza, saya rasa tak setanding lah. Tapi saya teringin juga nak berduet dengan Jacqueline Victor. Okay, menarik. Jacqueline Victor apparently first Malaysian Idol. Waktu itu saya form 4. Form 4 ya. Yang itu tak datang yang kan? Saya tak datang kan audition tu. So basically kalau datang mesti jumpa dia kan? Mesti jumpa dia. Mesti jadi contestant tu. Gila. Tapi maybe tak lepas lah kot. Budak 16 tahun hingus lagi waktu tu. Ya. Okay je. So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kerana so banyak ni benda share banyak benda ni dengan Syam Kamarul saya. Terima kasih banyak-banyak sebab bagi satu platform untuk saya luahkan. Saya dah lama sebenarnya. Saya suka berborak sebenarnya. Cuma itulah satu platform yang sangat baik. Walaupun ada yang off record.
Jangan masukkan. Dia padahal yang off record tu macam lagi best tau. Controversial. Tapi tu je lah sampai sikit. Kita nak tahu je apa sisi apa Syah Kamarul sebagai seorang doktor dan juga ni lah apa seorang penyanyi. Ex-penyanyi kot. Ex-penyanyi. Alah, rasanya boleh tu. Boleh pergi sekali insyaAllah. Boleh try balik. Kau lah Buma Studio nak buat TikTok live dengan Syah. Okay. Syah boleh kita akan bincang. Kita akan tanya kita mesej dari tu. Macam mana ni. Okay, thank you so much kerana sudilah bersama kami dekat studio ni. Datang dari jauh sejam lah tu. InsyaAllah. Thank you so much. Terima kasih juga. Thank you so much Buma Studio. Happy to be here. Ya. Thank you. Okay, harap kita dapat bersemuka lagi lah. Right. Untuk next mungkin next episode ke kita panggil lagi invite siapa-siapa. So kalau rasa-rasa untuk next episode ni siapa agaknya kita nak ajak? Agak-agak lah mungkin you nak jumpa siapa lah. You nak tengok siapa pula untuk next episode. Sekarang ni kita dah ada Syah Kamarul. Next episode you ada in mind tak? Yang panggil mungkin Najul Latif. Latif. Najul Latif pun dah lama tak keluar. Dia nyanyi kan. Ada sekali-sekali kita nampak. Panggil tak tanya dia. Macam ni kita kena Syah Kamarul. Okay juga kan. Mungkin untuk next episode kita kan cuba usahakan. Okay. Masa terdekat. Nanti saya WhatsApp dia. Okay, thank you so much untuk tuning in. Berbual dah berkali. Terima kasih. Okay, alright. Bye. Bye.